Hai, what up? Assalamualaikum. Welcome back to Ini Slim Channel. For those yang first time watching this, aku Slim. Channel aku mau memaparkan gameplay seram buat masa ni. Sebenarnya aku terkejut tau. Aku buka je game ni, sebenarnya tadi dia ada bunyi yang macam agak tak best lah. Bunyi-bunyi macam ada monster. Dia macam monster dia makan orang macam tu lah. Okay, so aku terkejut sikit lah aku buka game ni. By the way, dia tak keluar tajuk kat sini. Tajuk game ni adalah Not Alone. Okay, tidak keseorangan. Awal-awal dah bagi control setup. You like to walk around various abandoned places and you will learn about an abandoned underground hospital that no one has heard of. You take a flashlight and go to it. Nampak ni? Tak tahu dah benda apa ni. Okay. Okay lah. Jom kita main. Alright, let's go. Oh. Awalnya. Okay, kita kuatkan suara, right? Kalau feeling, alright. Okay, kejap. Okay, dia tak ada sensitivity control. So, aku rasa kuat lah pula. Okay. Okay, boleh zoom boleh zoom. By the way, game Not Alone ni aku dapat daripada itch.io, okay? Aku seram ni. Kuat dah belum apa. Udah 70 je lah. Okay. Right. Hold down the left mouse button and move the mouse to the right. Apa tu? Hold down the left mouse button and move the mouse left right. Alright. Oh, ni saya nak kat pintu lah ke? Kenapa tak tekan E je? Hide. Hide. Wih, dah kena hide ke? Nak macam mana? Macam mana nak hide? Apa ni? Hold down the left mouse button and on somebody. Okay. Sekejap, kenapa ni? Oh, crouch crouch. Wih, kalau dah macam ni aku rasa ni kena kejar ni. What's this? Buang sampah, jangan. Kejap. Oh, ada lah sensitif ni. Sekejap, aku kena kurangkan ke nak apa? Lebih sangat. Kita kurangkan sikit lagi lah. Post processing, alright. Okay, kau rasa okay? Kau rasa okay? Okay. Oh. Okay, alright. Okay. Aku control Q dengan E ni dia ni tukar apa? Tukar lampu. Kalau Q lampu ke kiri, E ke kanan. Sekejap. Okay, shift lari. Betul. Game ni aku rasa survival lah ni. Silap hari bulan kena kejar ni. Yap. Macam mana buka itu? Lupa dah. Uish. Posisi pintu pun main keperanan tau. Macam tadi, pintu kita kena slide sebelah kanan sebab pintu dia daripada tu nak buka tu kiri ke kanan. Yang ini pula kanan ke kiri. Oi, ini aku rasa kalau kejar tak sempat ni nak fikir. Apalah, kita biar buka lah semua.
inilah abandoned hospital tu. Okay, ni ni tak boleh. Yalah, jom. Uish. Ui, lama. Ui, kabus sih pun. Ui, kabus sih. Sekejap pergi sini lah. Oh, suspend weh. Ni apa? Ini tak boleh. Alright. Oh, aku rasa interact dia mouse jugalah. Okay, dah terang ini paling terang tau. Betul juga dia. Ui, betul lah. Oh, serius. Aku tak boleh tutup pintu pun. Dia tak keluar lagi ni. Aku pula rasa cuak ni. Oh. Siapa ni? Margaret and Jacob, 1954. Okay. See, nampak tak? 4 tu dia ada garis bawah tu. Tak silap aku, game ni dia puzzle juga tau. So kita kena ingatlah 4. Sekejap. Ini baru 4 dah. Bilik sebelum ni ada tak? Ya Allah, torchlight dia pun. Apa tu? Apa tu? Weh, itu unexpected weh. Benda tu kan keluar lagi ke? Oi, kita tak boleh stop. Tak boleh stop jalan aku rasa ni. Uish. Sabar. Bukan. Apa ni? Kenapa ada simbol ni? Something. Apa tu? Ui, terkejut tu tadi. Alamak. Jangan keluar lagi, tolong. Ui, terkejut tu. Dia jadi macam aku jadi takut tu kalau nak berhenti game ni, nak berhenti apa movement ni. Tadi 4, so ni 2, Richard 2. Sekejap, aku rasa something tau. I mean, daripada segi puzzle ni, ini 2, tapi Richard dia seorang, gambar ni seorang. Tadi Margaret dengan Jacob 2 orang, tapi nombor angka 4. So aku rasa pijak juga kita ni. Pijak dia jugalah. Tapi yang keluar tadi tu aku tak tahu tu sekali dia keluar betul-betul je lagi. Nanya weh, lock weh. Lama.
Ni apa? Ni apa? Alamak. Ni apa? Left. Left. Oi. Lock. Oi. Wait, dia tak ada instruction apa-apa tau. Aku tak tahu lah. Tempat tu aku tak berani lah weh. Ni dua. Sekejap. Okay, apa ni? It seems they are beginning to understand who draws on sign. In QOXP. Q. Tiga arrow A sama dengan D. Aku tak tahu lah, tapi yang dua ni aku rasa 4 kan. Richard tadi 2. Tiga. Tak dapat 3 ke? QOXP. A sama dengan D. 1, 2, 3. A sama dengan D. So kalau Q, D, O alamat R, T, R, A, P, Sekejap. T, R, A, S, H. T, R, A, S, H. Okay. Okay, aku explain macam ni Kenapa aku dapat T, R, A, S, H. Okay, sebabnya lah, tadi ni pula tak ada cursor. Secara logiknya macam ni. Okay, aku tengok 3 ke depan. Aku tak faham 3 ke depan tu apa, tapi A sama dengan D tu aku anggarkan macam kalau A, D, maksudnya kalau A tu D, B tu E, C tu F. Maksudnya dia jangkau 3 step, 2 step macam tu lah. So kalau hint dia QOXPE tu, aku rasa that kalau Q, starting from Q, so Q sama dengan T, O sama dengan R. Alright. X pula, X sama dengan A. Alright. Sebab apa? X, Y, Z. Lepas Z tak ada benda, dia akan jadi huruf A. So kita ada TRA, P pula dia jadi S. Okay. Manakala E dia akan jadi H. So TRASH, dia jadi sampah, trash. Okay. Aku tak tahu lah. Tengok dalam ni ada apa. Aku tak tahu dalam apa ni. Nak interact pun tak tahu ni. Ni apa benda ni? Apa ni? So kita kena check dekat setiap tu sampah ke? Jenuh weh. Aku tak perasan buat tu sampah tadi. Sekejap. Uish. Wih, takut wih. Ni apa? Kenapa ni biru? 3. Biru 3. Jangan keluar. Jangan keluar. Biru 3. Okay, biru 3. Tapi aku tak tahu kenapa 3. Rapatnya. Jauhlah sikit.
Tiga. Okay, bawah ni tak tahu. 8, 7, 6, 5. Jauh lagi. 3, 2, 1. Ke bawah ni 3. Oh, atas pasal 3 ni starting from 3 kot. 3. Alamak. Oh, lah. 7. Memang ada tu sampah ni. Aku tak perasan lah pula. Okay, so kita ada 3, ada 7. Itu dia. Aku suspense sebenarnya. Takut keluar. Ni apa? Tengah ni apa? Tak ada. Aduh. What's up guys? Sekejap aku kena check dekat luar tu aku rasa. Uish, takkan kena patah balik. Oh ya, kena patah balik. 1 Okay, aku tak nak teka dah. Aku nak tahu apa kat depan sana tu. Kita buat je. Tak boleh. So dengan kemahiran kita ada, kita akan teka je. Right, let's go. Macam ni? Macam mana tadi? Alamak, sangkut. Okay. So 3, 7, 1. Ini sekejap. 3 sama dengan D. Dia dah trash ke start atas 7, 3, 1. Tadi 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Okay, sebab aku rasa bawah ni 7, ni 3, ni 1. Oi. Okay, kalau dah okay, ada kunci. Sabar. Tak nak ambil ke kunci tu? Tak nak ambil ke? Pick up the key, okay. Nice guys. Nice-nya. Okay, pintu yang kat sini kan. Okay, buka. Oh. Okay. Let's go. Guys. Tumpang lalu Tumpang lalu. Lock juga. Main lock ni. Kejap. Aku dengar bunyi lah aku dengar bunyi. Pressure turun.
Anik tak tahu dia. Kuat ni kunci. Kuat ni kunci. Alamak, bunyi dekat ni. Nyuruk. Kocak betul lah. Jangan kata ada stamina. Jangan kata ada stamina weh. Oh tu dia. Oh Okay. Isu di sekarang ni, kat mana aku nak keluar? Kat mana aku nak keluar weh? Dia patah balik ke? Jangan patah balik. Oi. Aku tengah fikir. Kita kena pergi balik kat sana sebab bilik tu terkunci kan. Tapi aku nak tahu rasa macam mana kalau kita kena tangkap. Tak berani. Aduh. Okay. Sorry. Muzik dia kadang-kadang tak relax juga. Tak apalah, kita pasah je lah. Nyuk, cepat. Aku rasa tadi kat sini kot. I change password. You check Richard, Debra, William and Jacob. Oh, okay. Sekejap, aku dengar bunyi. Aku dengar bunyi. Tu. Oh, tu. Richard, Debra, William and Jacob. Okay, dah. Patah balik. Dah. Weh, dah. Oish. William tak ada number weh. Apa ni? Yo bro, what's your number man? Sekat bilik tu lah. Oh ni bilik keluar ke? Sekejap. Aku rasa macam nak main cheat dia. Takut dulu game ni. Tu dia. Hai bang. Tapi laju pergerakan dia.
Ui, datang balik ke? Datang balik ke? Datang balik pun. Weh, suspend tu. Siapa Debra? William tak tahu. Kita balik ke? Weh. Datang. Oh, come on. Mana? Tu dia. Oi, dia masuk sini pula dah. Okay. Alright, let's go. Okay, kita laju. Ini yang tak suka. Main stamina lah. Yuk. Cut mat. Debra. 5. So tadi Debra 5. Yep. Debra 5. Tadi kita ada 2, 4, 5. Tak, dia nama tu diikut sequence aku rasa. Siapa jump scare tu dia keluar sekali je kan. Boy. On boy. Cepat weh. Cepat le. Bapak slow jalan. Oi, tak ada. Tak strong. Oh, sini ya. 4. Pantas siswa. Yes. Sikit lagi. Kejap. Alah, aku lupa dah susunan nama dia. Richard 250. Richard 42504. Okey. Masa 504 lah aku rasa. Atas ni 2 5 0. Bukan 2 5 0. Okey, dah buka. Big Hammer, now it's time to get out here.
nak pecahkan apa ni? Tak nampak kan? Jangan masuk. Jangan masuk. Kan. Sekejap, hammer tu aku nak pecahkan apa? Kita kena patah balik ke kat tempat mula-mula tadi? Sekejap. Okey, kita dapat hammer. Kita kena patah balik pintu depan ke? Macam bukan kan? Suspend gila hantu betul ni game. Masuk. Okay, he's coming, man. Dekat luar tu. Tu ketuk kepala dia ke ataupun ketuk benda? Dia pun nak pergi lah. Tu. Lama je lah. Hantu ni. Bukan hantu, dia zombie. Zombie ke apa? Tapi cepatlah. Di mana bang? Laju dia. Hahaha. Bibi. What's Bibi? Bibi. Bye-bye. Bye-bye. That's it. I hope you enjoy it and you leave comment lah. Memang nak ada view underskirt ke? Dah. Okay. Okay, so itulah game tadi, Not Alone. Game yang apa panggil, survival yang pada aku dahsyat juga lah. Tapi ending dia tu penuh
apa lah, penuh tak ada harapan tu. Alright. Tapi tak apalah, itulah game kan. Game sudah. Kadang-kadang dapat ending nice, kadang-kadang dapat ending yang tak nice. So okay lah. Untuk survival, untuk a short horror game and survival game ni, okay, aku bagi thumbs up. Yay, thumbs up. Alright, good. By the way, tahniah developer. Okay, you made such a great game. Tapi aku tak tahu game ni, aku rasa macam game ni macam game lama, bukan game yang tahun ni. But okay, nice. Alright, dia punya debar tu ada. Tapi itulah, sayang kita tak merasa dia macam attack kita macam mana kan. Okay lah, record kot kan. And tu baru kena serang. Cuma yang tadi masa mula-mula kena tu aku tak tahu kenapa. Right. By the way apa? Tak ada dah, aku rasa tu je kot. Right, thanks for watching guys. And thanks for your support. Jumpa lagi di another video. Bye bye.